dekat pula dia. So kita tunggu dulu. So kau tertanya-tanya kan, tadi intro tu aku tap touch and go apa benda semua nak gimana kan. So kita nak pergi ke apa nama dia bang? Bukit Limau. Bukit Limau. Kita nak pergi Bukit Limau. Baru dia beli 4 wheel. Aduh, dia punya dah nak jahanam. Aku punya kira lawa lagi sebelum aku jual. Hai bos. Yang bos ni duduk belakang. Yang guide-nya duduk belakang. So kita lalu, ni lalu Keluang lah, Bandar Keluang kan. So kita lalu Bandar Keluang untuk pergi ke apa nama benda lah tu? Bukit Limau. Bukit Limau. Cantik bangunan-bangunan dekat Bandar Keluang ni. So sekarang kita sampai tak ke buatlah macam itu, tak biarkan macam itu lah. Felda Kahang Barat. Kahang Barat ke Kahang Timur bang? Sempang Kahang Barat dan Timur. Sempang antara Kahang Barat dan Timur. So tu daripada situ nanti kita akan naik pergi ke Bukit Limau. So kita masih dalam perjalanan. Nanti kita tengok macam mana. Oh, guide gunung dah terlalu ramai pula. Kalau kata travel agent nak jual produk gunung, dia kena orang kata compete dengan organizer-organizer yang tak berlesen ni terlampau ramai. Maksudnya macam mana bang? Dia, apa kelebihan dia berbanding abang contohnya yang Macam macam SAS dah kiri-kiri buat focus trip adventure yang orang tak buat tau. 4x4 trip apa semua. Macam orang dah terlampau ramai kat guide gunung saja dah ada dekat 300 orang. Jadi ibarat kalau travel agent nak jual produk trip gunung, dia boleh je, tapi compete dengan terlalu ramai kena compete dengan organizer freelance terlampau ramai. So macam tak make sense lah untuk buat lah kan. Dia boleh jual tapi jangan terlalu mengharap lah. Gitu. Macam kalau ada, tak ada tak apa lah. Mana tempat tu? Parking. Okay. Nak tengok view tu. Tu depan tu gunung apa bang? Mana kita nak naik? Cemendung. Oh, yang atas dua ni yang kita nampak dia tip yang tinggi tu. Cemendung. Cemendung. Oh. Cemendung ni tak ada trip ke bang kalau naik atas? Ada. Semua trik-trik gunung semua ada. Before waterfall, abseil lah apa benda-benda ni, boleh kira dengan jari siapa je yang buat. Jadi kita orang pun dari segi marketing tak terlampau expose sangat. Okay. So aku tadi intro kurang baik lah. So mesti tertanya-tanya kenapa tadi ada video aku masuk highway lah, keluar highway, bayar tol. Okay, so sebenarnya kali ni aku datang solo trip. Aku sorang-sorang. Tak ada orang lain, tak ada Syed, tak ada Ali, tak ada Zain. So aku sorang-sorang. Hari ni kita punya trip nak pergi ke Bukit Limau. So Bukit Limau ni dia punya menarik dia adalah scenery dia masa sunset dengan sunrise. Dan kita akan pergi menaiki 4x4 tu. Yang korang boleh nampak tu, 4x4 tu warna biru tu. So kita akan naik mendaki pakai 4x4 ni. So sekarang ni kita singgah dekat masjid untuk solat dulu. Solat asar dengan Zuhur. Kita orang jamak kan. Kita orang tu sebab ada guide lah. Ada guide, ada driver yang bawa. So kita solat jamak kasar, jamak takhir dengan kasar. Lepas tu kita naik atas. Sebab as per guide, kita gerak pukul 6 pun should not be a problem lah. Sebab dia punya hike untuk naik tu dia hanya mengambil masa dalam 30 minit je. Dia tak lama. So macam tu. So korang stay tune. Sekejap lagi aku tunjukkan perjalanan kita nak naik nanti.
cuaca macam nak hujan ni. Tak tahu dan tak dan. Orang tu dah gelap. Dah siap berguruh-guruh. Oh, tu seram sikit tu. Tengok macam mana penceritaannya. So, kalau korang tengok hujan dia dah start hujan walaupun ada matahari. Dia dah start hujan. Tak tahulah. Abang Nazar kata dia macam yakin dia macam ada skill dia lagi. Right. Terpendam kan. Dia kata dia ada skill terpendam. Terus kiri. Dia kata dia macam boleh, tak ada hal ni dia cakap. Abang Sophie macam steady je, macam tak ada benda je. Boleh ya? So kat atas tak ada sumber air. So ni Abang Sophie tengah isi air. Abang Sophie tengah isi air dulu untuk kita bawa 2 tong ni. Bawa 2 tong ni naik atas. Dan lepas tu kita akan load masuk belakang. Tengah hujan, so barang-barang yang ada penutupnya boleh letak belakang. Barang yang tak ada penutup tak boleh letak belakang. Tu korang tengok view tu. Tu dia. Ban, 2 gunung belakang tu apa cakap? Gunung apa? Cemendung yang tinggi tu Cemendung. Oh, tinggi tu Cemendung Okay, nanti sampai atas puncak Bukit Limau yang tempat kita nak tidur malam ni, kita boleh nampak 3 puncak utama gunung dekat kawasan sekitar ni lah. Antaranya Gunung Cemendung, Gunung Blumut dan Gunung Gurimau. Korang, ini kita dah sampai macam safe depo dia safe depo di mana Abang Sophie tinggalkan kenderaan dia. Ingat tak episod lepas? Ni kenderaan Abang Sophie. Kenderaan Abang Sophie dia gangster sikit dah, tayar besar. Kenderaan dia gangster. So ni dia nak keluarkan kenderaan dia sebab kenderaan dia yang akan lead ekspedisi kita ni. So kita tengoklah jadinya macam mana. Dia kata macam nak lepak makan dulu, tunggu hujan yang nampak ni macam reda sikit. Sebab sekarang tak tahu nampak ke tidak tapi tengah hujan lah. So kita mungkin lepak makan dulu. We see how it goes. Dia semula dia ni aku hero lama dulu dah. Dia tengok dah. Lagi dah apa. Kata tak habis lagi. Memang tak expect. Lighting tak cantik sikit. Tadi lepas minum-minum dekat kedai tu, sementara tunggu hujan reda sikit. Tapi hujan tak reda pun. So sekarang kita dah masuk. Dah start masuk track bersama driver kita. Mungkin ni part ni tak mencabar lagi lah kot, sebab baru kawasan kelapa sawit. Ada berkelip kan kalau tiba-tiba hilang. Yalah. So sekarang rasanya kita dah halfway through. Tadi kita naik bukit agak tinggi ya. Tapi Abang Nazar kita punya skill lampau dia kembali datang lah. Memang steady lah dia naik, tak ada hal dia. Memang steady gila, tak ada hal langsung lah. Steady Abang Nazar dia bawaan slow je. Macam tak ada apa dia buat bukit tu. Ni kita nak naik bukit lagi ni. Dia santai je. Dia relax. Memang relax lah Abang Nazar ni, orangnya memang relax. Tak ada benda je. Ni naik bukit lagi. Betul lagi bukit. Ni tinggi ke? Bismillah.
steady. Abang Nazar memang steady. Batu tu lagi. Track ni agak mencabar, dia banyak batu-batu. Boleh sangat dah kan. Ni batu dia terjojol-terjojol tau. Kan? Puas kan? Dia punya relax dia. Aduh. Alhamdulillah. Abang Nazar memang steady bos. Kita lepas. Oh, tak ada tarik-tarik. Lepas. Memang pengalaman orang lama. Maybe stop dulu sebab Abang Sofi ada benda nak advice lah. Ada benda, mesti ada benda yang Abang Sofi nak advice Abang Nazar. Lepas tu dulu. Ni Bang Sofi cakap kat sini Abang Sofi cakap lebih baik cangkuk siap-siap lah. Di mana Abang Sofi dia akan terus ikat kenderaan kita. Dia akan terus ikat kenderaan kita sebab dia kata bukit dia betul tinggi lah. Betul tinggi. So pasang siap-siap. Yang ni aku pernah tarik putus ke? Betul. Ni anu kan. Ni lah. Aku layan je, kau pun tekan kali lah. Cuma aku buat ada ke batu ni. Straight kan. Ya. Kau elak-elak lah. Jom. So dah siap ikat. So right now kita nak cuba naik atas lah. Cuba naik atas. Rasanya ni yang paling tinggi lah. Ni yang paling tinggi. So tu sebab Abang Sofi suggest kita ikat dulu siap-siap. Sebab jalan dia terlalu curam dan kalau nak reverse dia susah. So Abang Sofi suggest ikat terus siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke atas. Di atas, ke atas pula dah. Kita dah sampai, Alhamdulillah. Tapi rasanya view kurang nampak sikit sebab tengah hujan. Yang tengah lebat. Daripada tadilah hujan. So ni kita set up dulu, kemas dulu.
Abang Azhar pun dah berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So nanti aku tunjukkan kita set up kemah, aku belanja view. Kita tengok. Dari bawah tadi dah cas je. Side step original dia. Kena? Kena? Ada kena sikit lah. So this is the aftermath. Dan korang tengok view tu kat belakang tu. Mantap sekali. So this is the aftermath lah. Habis penuh lumpur. Okay, so kita orang dah sampai dekat puncaknya tadi kan. Aku cakap aku nak set up kan. Tapi the view is so nice. Actually aku tadi tengok depan je, so aku tak tengok tepi tau. So let me show you the view. Let me show you. Ha, subhanallah, lawannya. Kita boleh tengok bukit-bukit tu dengan awan-awan yang macam menyeliputi dia kan. Ini hujan. Kalau tak hujan, the view must be nicer. Jom kita tengok kat depan Kita tengok kat depan. Sebab abang cakap kat depan boleh tengok apa tu? Boleh tengok tasik. So kita tengok tasiknya. No, Rokia. Bismillahirrahmanirrahim. Ready belum? 1, 2, 3, flip. There boy. Subhanallah, lawannya. Ini hujan. Kalau tak hujan, the view must be nicer. Dan nanti aku belanja drone footage bila hujan dah berhenti lah. Tak sekarang hujan lagi. So nak fly drone tak sesuai lah. Terima kasih bang bawa pergi tempat lawa-lawa. Tak ada abang Sopi, aku tak tahu tempat ni. Ni tandas kita. Ni tandas kan? Tandas. Ni tandas. Itu je lah. Itulah yang boleh buat kat atas ni. Apa lagi boleh buat atas ni? Tidak bang? Jadi, kalau kita anak saudara apa Vincent Tan ke boleh ada resort atas ni. Aduh. So malam ni basically tak ada benda lah kita buat. Malam ni kita just rest, berbual-bual, santai-santai je. Tak ada benda sangat kita buat. So aku tunjukkan tempat kita duduk. Okay. So kita just duduk kat sini, santai-santai, rehat-rehat. Macam gitu. Santai, rehat-rehat. Nanti letak apa tu nama dia? Stretcher, tak apa benda dah orang panggil. Katil lah. Nah, camp bed. So tidur je lah kat sini. So itulah. Aku belanja korang time lapse je lah. Kita orang berbual-bual. Abang Sofi pun dah nyalakan api. Halau nyamuk, halau binatang buas. Sekarang aku nak makan. Abang Nazar dah start makan dulu. Dia makan kari ayam. Ini dia masak kan. Kan sudut banyak. Makan tu. Aku ada bungkus makanan tadi. Aku ada bungkus makanan. Sekejap aku buka sekejap. So aku tunjuk korang.
Jangan letak juga. Itu papi tu. Kan nama dia nasi ujang. Bang. Ha, saya tak tahu bang. Kau pernah makan? Nasi ujang. Ya, no. Ada telur dia. Tak ada pula. Ujang ayam. Jangan ada telur dia. Ha ni saya makan ni nama dia nasi ujang. Aku makan ni. Saya makan ni nama dia nasi ujang. Aku tak pernah makan nasi ujang. So aku nak try apa rasa dia. Aku terkejut tadi. Aku ingat abang Sopi cakap nasi bujang. Tapi dia bukan nasi bujang, dia nasi ujang. Aku nak rasa lah macam mana rasa dia. Makan dulu. So info. So sekarang kita semua dah basah pasal lencun sebab hujan lebat hujan lebat. Dia lepas kecil. Sejuk. Tengoklah. Kalau nampak hujan habis hujan lebat. Abang Nazar dah bergabung kan tengok. Harap Abang Sopi kata kalau malam hujan lebat sejuk, esok should be view dia lawa sebab dia punya apa abang kata kabus dia Dia sejuk. dia bila kabus tu bila sejuk kabus tu jadi berat tau. So dia akan form like a carpet lah. So we see how kita tengok berapa lama kita boleh endure hujan ni lah. So kita tengok nanti macam mana. Tunjuk korang berapa lebat sebenarnya hujan ni. Lebat babe. Tak nampak je lah kat sini. Tadi aku solat kat situ pun apa tu nama dia, ground sheet tu bergerak-gerak lah. Angin tiup, kuat angin kat atas ni. Rasa baik kita bertiga je. Kalau ramai-ramai tak ada tempat nak apa tu panggil, nak duduk sama-sama. Sempit. Kita darjah ni. Tunggu dulu. 25 darjah. Lagi dia boleh drop lagi tu. Abang Nazar cakap sekarang 25 darjah Celsius. Abang Sopi cakap boleh drop lagi. Boleh drop bawah 20. Boleh drop bawah 20 tau. Kita tengok macam mana. Abang Nazar dengan baju sejuk dia tak bawa. Apa dia tak bawa? Dia tutup pakai sejadah je. Jangan lagi start enjin turun. Tapi tak boleh turun tak. Tak ada brake. Dia turun pakai kereta ni. Kita Abang Sopi pula brake rosak. Rasa susah lah nak turun. Artinya aku nak tolong kau. Aduh, ya. Yalah. Nanti kita update lagi from time to time apa yang jadi malam ni. Tahu juga. Bilang kan. Dia kata Ni Abang Sopi nak buatkan kita orang kopi. Abang buat apa tadi abang cakap? sawit-sawit yang dah lerai, sawit lerai ni kita kutip, kita simpan, boleh jadikan orang kata bahan api lah. Dan dia dalam 3 ke 5 ketul biji sawit boleh masak Maggi. Macam tu. So kalau banyak je ni, dia boleh bertahan hampir 5 jam api dia. Kalau kena air, mati lah. Oh. So
So kalau kata nak masak gunakan sumber bahan api dari ni lah, sawit lerai pun boleh juga. Oh. Sebab dia minyak. Dan kita kena tunggu dia kering lah. Kita ambil dia untuk biar dia kering macam mana? Tak, dia basah-basah berminyak tu pun boleh je. Dia terbakar? Sebab dia kan dia minyak tu yang senang jadi dia terbakar. Oh. Hutan. Jadi kat hutan susah ni cari kat ladang hutan. Tapi sekarang hutan yang kita masuk semua lalu kelapa sawit. Boleh ambil. Tapi kita kena peram dia dulu. Tak payah. Oh tak payah pun. Kita bukan nak basah-basah. Habis. Bukan nak buat mancing. Oh, basically kita ambil tu memang terus boleh ni. Nampak dia dah hidup. Oh, cepat je. Sebab dia ada minyak ada kat apa tu? Dekat sawit tu kan. Kan luar ada minyak. Nanti dia terbakar, selagi minyak dah tak habis, dia akan kata lama lah. Nanti lepas minyak dia dah habis, dia akan bakar pula dia punya bahagian keras, tempurung dia. Tempurung tu bila dah jadi bara, dia boleh buat masak lah. Api pun boleh guna tak? Api dah ni. Nanti kita longgokkan dia punya sawit ni. Nanti dia bakar lah sama dia. Dia terbakar. So tu dia ilmu hutan yang di share oleh Abang Mus. Ilmu hutan ke ilmu sawit? Ilmu sawit. Sebab sawit tak ada dalam hutan. Itu. Ya, Biasa tunjuk. macam ni aku bawa kalau trip-trip kata 3 hari bawa 3 bekas kan. Betul. Kalau ikutkan tak perlu satu kali bakar ni satu bekas. Dia dah setengah-setengah. Dia segenggam dah cukup lah kalau kata nak buat macam pelita kan. Lipan wing. Kalau nak ukur compare dengan tangan kena pegang. Tak berani saya bang. Minta maaf lah cakap. Ni tak berbahaya kan ni? Dia macam gini tak bahaya, dia gigit bahaya lah. Weh, dia bergerak tu seram aku dia buatnya. Suasana malam. Suasana malam ditemani api sawit lerai. Full mak. Feel lah. Dah boleh buka lah tu. Okay, so makan sudah. Tengok bulan sudah. Tengok Abang Sofi hidupkan api pakai apa tadi tu? Kelapa sawit pun sudah. Minum kopi pun sudah. Abang Nazar pun baring pun sudah. Abang Sofi punya hammock pun dah ready sudah. So masa untuk berehat. Jumpa korang esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Semua orang masih tidur lagi. Abang Sofi tidur lagi. Abang Mus pun tidur lagi. Abang Mus pula, Abang Nazar pun tidur lagi. So kita bangun awal. Kita nak fly drone supaya aku boleh tunjuk kat korang macam mana lawanya Bukit Limau ni. So ni dia. Jom kita fly drone.
So tadi aku dah belanja korang drone footage. So sekarang ni aku kena sun kiss sikit lah. Aku tengah duduk diam-diam kat sini, tengok matahari yang dah naik sampai atas lah. Tadi masa mula-mula, kalau daripada kamera nampak dia macam baru keluar sikit, lepas tu dia pergi sejengkal macam tu lah. Sekarang dia dah naik, matahari dah naik dah. Aku rasa dalam video ni susah nak justify. Kalau daripada side aku yang aku tengah duduk, dia masih nampak bulat lah. Tapi kalau dalam kamera mungkin dah tak nampak lah dia bulat. Sebab dia punya matahari dia kuat sangat kan. So itulah sunset dan sunrise view Bukit Limau. Dia memang kat atas ni tak ada benda yang kita boleh buat. Maksudnya tak adalah boleh main ATV ke, boleh mandi air terjun ke, tak ada. Kita pergi atas ni hanyalah untuk menghayati view dekat sini. Dan malam yang sejuknya mengalahkan Cameron. So macam biasa, you are not a tourist, Euro the Explorer. Sarap dulu. So kita sarap kari ayam. Kari ayam, roti. Ni bini Abang Nazar masak. Semalam tak habis, tapi dia buat kari pekat. So bila kari pekat dia tak rosak. Lepas tu malam tadi pun sejuk dah macam peti ais lah pun. InsyaAllah tak ada apa-apa. Makan dulu. Okay, so pagi ni sepatutnya kita turun, tapi Abang Sopi tidur lagi. So kita buat kerja dulu. Kita kira gaji pekerja dulu. Sebab hari ni 5 hari bulan. So kita buat kerja dulu. Nanti kita belanja video turun. Okay, so kita dah siap kemas. Campsite semua dah siap kemas. Barang pun dah loading. Kereta Abang Sopi kita tinggal sini sebab brake dia bocor. Dah tak ada brake langsung. So aku tunjuk korang kita punya campsite lah. Kita dah kemas-kemas, dah ada bunga api. Ni barang-barang ni kita tinggal untuk next visitor yang Abang Sopi bawa. So sekarang dah time untuk kita bergerak lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alih sawit. So kita dah habis perjalanan di Bukit Limau. So see you guys in the next video. You are not a tourist, Euro the Explorer.